Kita penyunya. Langsung tak matiin ya. Aku nggak bisa makan panas. Cakap yo meyo cang tau. Iya. Aku dikasih ayam sama nyonya. 我拿个猪稀饭很好，不要猪稀饭。还有，你煮那个菜龟给我吃，就那个排骨汤放。可以算太太，几个太太？算啦，我叫他留16个，你看他有。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13，不到了。在这边4个、6个、8个、10个、12、14、15个。你好，老板。好。你好，老板，好久不见。就是啊。你好吗？到现在。对对。哎。 Habis ya 4 menit. Cisepasen. 有后面有。40 分. Ini 40 分ya. Chiuisan. Erlingpa, Chisonghe, Gongguan. 公馆呢？公馆，公馆是公馆站。在那边有夜市的，对，晚上都会有吃的。公馆了。哦，这台是新的。下一站，石头处，标草处，下场后，西头处。 我去买米，等一下我去买米，用我的钱一下。安保路一宽，on the road to Junction Village。Kita sampai Yonghe ya. Hari ini cuacanya enak banget, sejuk. Erse itu. Thế thế 有没有肚子饿？没有，没有肚子饿。要关妹妹的事。咖喱那个也可以吃，太太。咖喱那个开了，太太，好漂亮，现在。中午就开了。咖喱店开啊。哦，那我带他去吃饭。对呀。原来他常常是几点开？不晓得啊。但是现在中心的这样咯。我不知道中午有没有开，但是它现在很漂亮。哦。我们柔柔奶在这里上了啦，在这里拿柔柔这里。好。 yang kita好拿。这个都拿进去冷冻。猪肚。太太刚才没有买排骨，对对。没有，有。有买排骨，不用分开啊。不用了。是要分开。那个有猪尾巴，我想跟那个一起卤。啊。这个ini我回家我撒撒。哎，等一下我就回去看。啊。 也一定回家，哪有可能不回家？因为我还有短信呢。哎呀，很简单的事。要问事情怎么那么简单？那等一下一个卤啊。对了对了。太太带那个就一定好啊。好。拜拜。
Hari ini tadi ke rumah Ama, ngambil kunci sekalian ngeliat apa sampai beneran udah dibuang bersih. Sampai wis dibuang bersih. Terus membeli jagung sekalian blonjo. Mbokku membeli non halal banyak banget. Perut babi teman-teman, mohon maaf. Ini suruh masukin freezer. Sama ono daging babi juga. Kaki non halal sama buntut non halal. Sama ini perutnya non halal ono 2. Katanya mau dimasak untuk salon. Nah ini dibeliin cabai ya, 500 NT. Masya Allah sebanyak ini. 600 gramnya itu 500 NT. 100 NT. Terus ada acara rezeki ya, ini labu siam dari bakul babi tadi. Beli bayam 3 ikat. Beli timun. Nah ini mbokku kalau beliin cabai itu kayak gini teman-teman, nggak pernah perhitungan. Di sini sekarang 600 gram cabai itu 100 NT, 50.000 rupiah. Mbokku beli segini tuh 500 NT teman-teman, 250.000 rupiah. Jadi ibaratnya kalau misalkan saya pengen makan sambal, terus cabai itu majikan saya yang memenuhi, alhamdulillah sekali. Dengan semangat dan tidak pernah bilang kok kamu cabai tak jatah, itu enggak. Memang sedari zaman dulu, zaman Mbak Wati, zaman Mbak zaman dulu, kalau misalkan cabai itu memang majikan yang menanggung lah, bertanggung jawab gitu. Bersyukur banget alhamdulillah. Mau tak kasih lihat. Nah, yang penting ini direbus dulu. Nah, ini bayamnya 3 ikat ya, teman-teman. 50 NT, 25.000 rupiah. Nah, ini timun. Sebanyak ini tuh tadi 50 NT kalau enggak salah ya, teman-teman. 25.000 rupiah. Soalnya itu burik-burik, jelek-jelek, jadi sama bakulnya dimurai. Nah, ini labu siam gratis dari saudara Ninyonya yang bakul non halal tadi. Nah, ini cabai. Nyonya aku kalau beli ugal-ugalan ya loh. Masya Allah. Oh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini banyak penemuannya. Oh, ini cabainya itu gede teman-teman. Ini enak ini. Oh, sampai nggak muat. Sampai tumpreh-tumpreh. Ker ya. Oh. La ilaha illallah. Nah, yo happy, yo jelas happy. I'm so happy no. Saumberuk cabai dibelikan Nyonya. Oh, 姐姐回来买妹妹的东西。没有，妹妹说，我说要咖喱鸡，她说她明天再吃。哦，那现在她去哪里？哦，他没有去跟他的朋友。没有了。不是这边，我本来还要去那边呢，那有可能我菜篮子也坏掉，对不对？这个我刚才在去买鸡肉那没有边。啦，那个彩云阿姨买的。我给她们在那边吃的，我不要，我拿去外面买给我妹妹。啊，不要亮太太，一个都没有坏太太。你不用拿多少？拿个猪稀饭很好，不要。不要猪稀饭。还有，你煮那个菜龟给我吃，就那个排骨汤放一点下去，菜龟两。对啊，刚才我的意思，这个也可以用不煮。要，你那边还有那个包，那还有那个。那个晚上我用煮汤。一点给我就好，一点点。哦，我就可以吃了。那个菜龟啊，比较快。
Nah, ini nggak ngerti tanganku nanti wedangan ora. Nyonya aku juga lapar. Nah, ini ono beli daun apa? Ubi rambat sama tadi labu. Langsung tak masukin kulkas ya. Labunya segede ini.那个含珠要拿来我订，啊，要订我才放，这样子。很搞笑。你那个东西。 刚才一斤100块，对不对？这个算几斤，太太5斤啊？5斤500块哦，对对对对，是。Nah, ini tak masukin ke resek ya, buru-buru. Lá cháo quê tờ số thì học quỷ. Nó khơi phăng lần tùng. Yeah, 有收200到250。现在台姐说在大市场80块而已。便宜的。大市要买很多。一个坏掉都没有。有时候有烂掉什么了，这个没有，都很漂亮，新鲜。Nah, ini dimasukin freezer ya, nggak usah dicuci. Caranya kayak gini teman-teman, dan awet. Oles telung kresek. Di Taiwan nyimpen cabai caranya kayak gini teman-teman, nggak usah dicuci, nggak usah dipreteli, masuk freezer. Nanti kalau misalkan cabai mahal banget ini tuh bermanfaat banget. Apa rasanya tetap enak, rasanya ya tetap pedes teman-teman. Nggak ada yang namanya cabai berubah menjadi stroberi atau rasanya berubah menjadi vanilla, itu tidak akan mungkin teman-teman. Yang namanya, hoi, lah cekak wah现在3米还没滚呢。 Ini yuk ikut-ikut ya sama yang Sertian atau santian semua yang很好，我们 freezer 这么大，什么都清清里面，这个卖真好的，干巴些。 cerdas wis ngono. Tuwek-tuwek. Mè 没有坏掉了，好像放太久了，啵。也有老一点，没有老了，老太太。这个籽那么小不会老了，只要大大的才会老。Halo， 的有没有听到？啊？有没有听到？有，嗯。Dimasak.
Nah, bumbunya bawang putih sama jahe. Sederhana. Nah, jahe sama bawang putih ya. Nggak boleh banyak-banyak, nanti dia ngeluarin air. Oh, tienko, jus. Oh. Nyonya aku suka makan ini ya, gambas. Beliau juga lapar. Sayur kesukaan nyonya ya. Semayang Dai. 我要粉丝瓜，就是丝瓜。啊，为什么看在那边？好饿了。东北调，米都已经完了啦，没有饭了。3个蒜头， 哦，很漂亮。再看看不放盐巴，放一点味精比较好吃。哦，太甜了，不要味精，已经很甜了。没。这个都好吃，为什么不敢吃？哎呀，这是一点点酱卤。好加啦，这个。等一下，我给你100块。我小时候都吃到吐。不是丝瓜的须，我会觉得我到喉咙都会觉得很烦，我就会吐出来。因为小孩子的时候，姐姐没有教妹妹吃丝瓜，有啊，他有吗叫？我吃我觉得没有办法。对。哦，完了哎，这个你要吃给你吃。啊！妹妹吃多一点哦，吃一点点这样有咯。吃很多好嘞，没有肉。那上次条那个孙啊，你讲哦。昨天那个，哎，笋子能让你洗碗吗？好不好？我都可以。都可以这么好，那全部要切。全部炒了，炒剩下。对，太太还在那边。香什么？比那个好吃啊！香的蛋糕的味道那个了。它这个玉米比那个好吃。比哪里？豆兰菜。比豆芽菜好吃多了。台中啊，比台中好吃。也比台中好吃。炒那个你也可以吃的啊。不用，太太随便炒猪肉随便。如果不要吃，我是炒猪油。对呀，不要吃了。Nah ini mau dicelupin ke air garam ya. Garam nih. Nyonya aku suka yang asin. Kalau saya itu nggak ada di garam-garam ini nggak ada. Tapi kalau nyonya aku itu niru bakul ya. Biasanya kalau beli di luar tuh kayak gini. Jadi tiru-tiru. Nanti pertamanya aku tadi tuh mau ngoseng rebung aja. Tapi nyonya pengen minta gambas. Giliran wis gak tak oseng dimasak rebung. Makanya seperti itu. Hidup itu seperti ini. Hah?可以算太太几个太太？算啦。我叫他留16个，你看他有没有。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13，不到了。在这边4个、6个、8个、10个、12、14、15个。Ciro lu 4 mau 6 tuh lu 9 10 11 12 13 14 15 seukur lah. 我叫他留16个，他留15个，随便。比较好拿。好，不要了，不要。我用调羹的。Ini akan membeli beras ya. Jadi beresin kerjaan yang di rumah dulu.
beli beras. Tapi biasanya tokonya itu tutup ya. Nanti kalau tokonya tutup beli seadanya. Yang penting bisa dimakan. Soalnya toko yang di sana itu paling murah gitu loh. Bisa beli banyak. Nah, itu mobil sampah ya. Saya tiu-tiu orang melihat aja. 好刮哦， Melang vậy đây đây. 不是，它这个太刮了，我们吃不下那个咸菜。 Yo mai tan thế đấy. 好， 刚好买有蛋蛋。你喝。现在白色一斤60块。这个好了，地瓜叶比较重要的嘞。哦，地瓜叶真漂亮，晚上弄一点地瓜叶。 Tung thế này晒太阳. Aku mau goreng telur. Aku disisain nasi sekibrit ya. Ini ibaratnya cuman angin bagiku. Oh, aku sak wibrit ini. Nah, aku nek pengen kurus tuh kayak gini. Makan nasi dikit ya. Itu. Oh, kayaknya. Nah, tambahin ini ya. Tambahin nasi gini wis dadi ya, alhamdulillah. Aku tadi sempet galau mau makan apa, akhirnya makan kayak gini. Nah, tambahin cabai dikit. Tambahin ini ya. Gosong. Ini malah enak gosong-gosong. Nasi goreng kepepet ya. Sedikit kecap asin. Jadi nggak asin teman-teman. Tambahin ini enak nih. Kecap penyonya. Langsung tak matiin ya. Aku nggak bisa makan panas. Gini aja adik makanan yang perfecto americano. Bismillah. Jadi makannya kayak gini ya, tanpa cabai. Nasi goreng. Nah, mendadak dan kepepet ini menu seadanya. Nasi goreng seadanya ya. Oh, saya ya. 下雨天。 Ciaswe bisa buekan kan. Nah, jam 2 siang akhirnya makan. Sedari pagi saya belum makan. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu enggak sarapan, tapi kalau makan malam ugal-ugalan, jadi nggak akan kurus. Jadi wansang hayo jiawo chao xia ren. 看看呢，没有菜就再炒虾仁，有鱼有肉，不用炒了，明天再炒。 Oh. Tapi saya buat tiu-tiu saya. Saya放下了。 放这样就好。 嗯。那个可以给那个了。猪不要吃那个菜对不对？那个菜不要吃。那个可以给牛给羊吃。 这个有没有长到？没有。
Aku dikasih ayam sama nyonya. Kita kalau lapar ya, mau makan apa aja enak. Ini tanpa sambal ini. Nasi goreng cabai hijau. Gurih dan wanginya telur. Gurih, asin, ada manis-manisnya. Nasi goreng ala wong Taiwan. Lawan sang ya punya naculai burahi tanya. Ya punya naculai burahi. Burahi. Nah. Saya sasa aja yang saya tu burahi. 晚上用那个啦，地瓜叶就好了。Sebenarnya yang membuat kita nafsu makan itu sambel ya. Kita tuh jadi kayak yang semangat huha kayak gitu.
Ini cabenya itu ada spicy-nya ya, tapi sedikit. Nah, alhamdulillah. Sejatinya orang makan tuh cuman kayak gini ya. Ibaratnya masuk, alhamdulillah kenyang kayak gitu. Terkadang kita pengen beli ini, pengen beli ini, pengen itu ya. Ya namanya ya manusia. Pengen ya membahagiakan diri sendiri seperti itulah. Biasa, suruh jemur. Sampai itu bosok. Ini sukaan nyonya ini. Tanda nih kata nih organik loh. Ini ular. Nyonya aku tuh suka meritili sendiri ya. Banyak banget yang dibuang. Kalau saya kan jiwanya eman-eman. Kalau nyonya aku dibuang semua. Gak eman-eman nyonya aku mah. Ini masih bisa dianu ya nggak diambil.